dalam bab menetapkan zikir dan bentuk, menetapkan bilangan zikir dan bentuk zikir ni, kita kena hati-hati. Kita hanya bertakayud dengan, kita hanya terikat dengan bentuk dan bilangan apabila ada dalil yang menyebutkan demikian secara khusus. Tadi saya sebutkan dalil-dalil ibadat-ibadat yang spesifik. Kenapa kita amalkan? Kerana ada hadis yang menunjukkan demikian. Tetapi jika seseorang itu mengambil mana-mana zikir yang umum dijadikan sebagai khusus, dia kena hati-hati supaya tidak termasuk dalam bab bid'ah idhafiyah, tak termasuk dalam bab bid'ah tambahan. Macam mana? Apabila seseorang, sebab kita tengok definisi bid'ah, Imam Syatibi di antara orang yang terkenal lah meletakkan definisi dalam bid'ah ni, dia kata apa? Tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Apa itu bid'ah? Dia kata, satu jalan dalam agama yang direka, yang mana rekaan itu menyamai sesuatu yang ada dalam agama. Dan dimaksudkan daripada rekaan itu ialah untuk melampau dalam beribadat kepada Allah. Jadi kalau satu orang, dia ambil satu zikir, dia amalkan, kalau zikir tu zikir umum tak apa, tak ada masalah lah. Tapi bila mana dia ambil mana-mana zikir yang tidak ada spesifik bentuk dan bilangan, dia pergi amal ikut bilangan dan dia menganggap bilangan dan bentuk yang dia reka itu mempunyai fadilat yang spesifik, dan ia boleh termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Saya bagi contoh. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama. Sekejap Isu ni saya kena hentamlah dulu. Tapi tajuk ni ada kaitan, saya baca balik. Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, ditanya tentang soalan. Dia kata apa? Hal tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih au hiya bid'atun yunha anha? Soalan ditanya pada dia, adakah disunatkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salam-salam tarawih, ataupun ia adalah bid'ah yang dilarang? Kan di antara salam tu kan ada selawat. Ditanya soalan tu. Fa'ajab, dia pun menjawab dengan katanya, as-salatu fi hadzal mahal bi khususihi lam nara fiha syai'an minas sunnah, lam nara syai'an fis sunnah wala fi kalami ashabina fahiya bid'atun yunha anha may ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahal bi khususih duna may ya'ti biha la bihadzal qasd ka'an yaqsud annaha fi kulli waqtin sunnah min haitsul umum. Nampak dia kata apa? Dia kata selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat itu secara khusus, lam nara fiha syai'an fi sunnah, kami tak dapati sesuatu dalil pun dalam sunnah, wala fi kalami ashabina, dan kami pun tak dapati ulama-ulama kita menyebutkan tentang benda tu. Selawat antara tarawih, lam nara wala fi kalami ashabina fahiya bid'atun, dia adalah bid'ah. Bid'ah macam mana? Dia kata bid'atun yunha anha, dia adalah bid'ah yang mana sesiapa yang membawakan selawat itu dilarang untuk melakukannya jika dia lakukan biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahal bi khususihi. Kalau dia amalkan selawat antara tarawih tu dengan dia ada kepercayaan selawat di tempat itu secara khusus adalah sunnah, maka itu adalah bid'ah. Sepatutnya dilarang daripada buat benda tu. Tapi dia kata, duna may ya'ti biha la bihadzal qasd. Tapi orang yang berselawat lepas antara sela tarawih ni
dia berselawat, tak ada kepercayaan pun ada fadilat. Tapi dia kata ka ayyaqsud annaha fi kulli waqtin sunnah min haitsul umum. Sebagai contoh, dia berselawat tu sebab dia kata, selawat kan bila-bila pun boleh. Jadi saya selawatlah waktu ni. Yang tu tak apa, dia kata. Yang tu tak ada jadi masalah. Jadi, menetapkan bentuk zikir pada waktu tertentu ataupun bilangan tertentu. Kalau ada kepercayaan bentuk dan bilangan yang direka itu mempunyai fadilat yang khusus, sedangkan tak ada dalil, maka ia boleh termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menghukum bid'ah bagi imam-imam yang membaca suratul An'am dalam rakaat terakhir salat tarawih pada malam yang ke-7 Ramadan. Sebab berlaku pada zaman tersebut, malam ke-7 Ramadan, imam-imam akan baca suratul An'am pada rakaat terakhir salat tarawih. Bikamaliha, secara penuh. Imam Nawawi menghukumkan bid'ah. Kerana ada anggapan bacaan surah itu termasuk dalam sunat secara khusus. Dia ada beza Sebagai contoh saya kata, ni saya nak bagi faham. Masa dah habis. Tapi pengusi tak keluar. Sebagai contoh, tuan-tuan, apa hukum baca surah lepas bacaan surah Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua salat? Apa hukum? Sunat. Surah mana yang kata sunat tu? Mana-mana surah lah. Pengusi dah keluar. Saya silap. Sikit. Ke mana tadi? Okey. Dia ada beza dengan bila saya kata bacaan surah ni secara spesifik dalam solat ni adalah sunat. Ada beza. Salat hari raya umpamanya. Ada tak surah yang spesifik disunatkan untuk imam baca pada solat hari raya? Ada. Suratul A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kenapa imam baca dua surah ni secara spesifik? Kerana ada dalil yang spesifik. Tapi kalau solat zuhur umpamanya, kita tak spesifikkan surah. Dan saya tak boleh kata, solat zuhur ni, tuan-tuan, sunat baca surah Al-Baqarah. Mesti tuan-tuan tak setuju. Sebab surah Baqarah panjang. Kita cuma kata sunat baca surah. Bukan surah yang spesifik. Tapi kalau dia beramal, menetapkan bilangan tu bukan kerana ada fadilat. Menetapkan bentuk tu bukan kerana ada fadilat. Tapi kerana dia rasa saya nak banyak ni, tapi saya tak percaya pun ada fadilat. Yang tu tak termasuk dalam perkara bid'ah yang idhafiyah tu. Contoh yang lain, last, sebelum saya berhenti. Dalam bab selawat ke atas Nabi SAW, Imam Nawawi sebut bab bid'ah idhafiyah ni. Dia kata qad qaddamna fi kitabi adhkari salah sifat as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu biha wa bayana akmaliha wa aqalliha. Dia kata kami telah pun menceritakan sebelum ini dalam kitab, dalam fasal zikir-zikir salat tentang bagaimana nak berselawat ke atas Nabi SAW yang berkaitan dengannya dan apakah selawat yang paling sempurna dan yang paling minima. Dia kata, wa amma, Imam Nawawi kata, wa amma ma qalahu ba'du ashabina wabni Abi Zaid al-Maliki min istihbabi ziyadati min bab istihbabi ziyadatin ala dhalik wa hiya warham Muhammadan wa ala Muhammad fahada bid'ah la asla laha. Dia kata, adapun apa yang disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab kita dan Ibnu Abi Zaid al-Maliki yang mengatakan sunat menambah perkataan. Bila dia selawat, dia kata sunat tambah perkataan. Warham Muhammad wa ala Muhammad. Sunat untuk ditambah perkataan. Ya Allah, sayangi Muhammad dan keluarga Muhammad. Doa tu salah tak? Doa tu tak salah. Kita doa supaya Allah Ta'ala sayang Muhammad, Nabi Muhammad kita. Tak salah doa. Tapi bila dia kata sunat untuk tambah ni secara spesifik, maka Imam Nawawi kata fahadha bid'ah la aslalaha. Ini adalah bid'ah yang tidak ada asalnya.
Wa qad balagha al-Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki fi kitabih Syarh At-Tirmidzi fi inkari dhalika. Imam Ibn Arabi Al-Maliki dalam kitab di Syarah Tirmidzi begitu sangat-sangat mengingkari perkara ini. Wa takhti'ati Ibn Abi Zaid fi dhalika wa tajhili fa'ilihi, dan disebut pandangan Ibn Abi Zaid itu silap dan dia menjahilkan, mengatakan jahil bagi pengamalnya. Lalu dia kata, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamana kaifiyatas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW telah mengajar kita kaifiat selawat. Faziyadatu ala dhalika istiqsarun liqauli. Kalau kita nak pergi tambah lagi dengan kata-kata sunat, itu adalah perasaan kita rasa kurang dengan apa yang Nabi ajar. Wastidrakun alaihi, dan kita cuba nak menambah apa yang telah Nabi ajar dalam ibadah yang bersifat khusus. Jadi sebab itu kena hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk kita bertakayud ataupun terikat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.